Pegawai Eksekutif Tameng Tech Sdn Bhd dan beliau juga merupakan Ketua Pegawai Teknologi Kidoke. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Izzuddin Ismail untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Pembangunan Aplikasi Mudah Alih Menggunakan Bootstrap. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Pakai sini. Okey. Cubaan tes. Okey. Yang mana? Oh, okey. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Izzuddin Ismail dari Tameng Tech Sdn Bhd. Mula-mula sedikit latar belakang. Okey, saya CEO dekat Tameng Tech. Tameng Tech ni kita menganjurkan jom launch setiap tahun lah. Kalau ada yang tahu jom launch, ada yang tak tahu jom launch? Wow. Okey. Ke ada yang tahu jom launch? Pernah hadir? Pernah hadir? Alhamdulillah. Okey. Jom launch ni di mana kita menghimpun, dia lebih kurang macam Skopi lah juga. Kan? Macam Skopi jugalah. Tapi sebenarnya mula-mula kita ni bermula dengan meetup. Macam kita nak menghimpunkan kawan-kawan programmer kita, kawan-kawan developer kita, dapatlah kita belajar sesama sendiri. Sama macam ni lah. Okey. Lepas tu saya juga CTO dekat Kidoke. Jadi kalau ada keperluan Kidoke ni, kita memberi perkhidmatan babysitter on demand. Jadi kalau ada keperluan nak babysitter, boleh buat booking kan, jadual dia bila dan sebagainya. Lepas tu kita berilah cadangan beberapa babysitter. Kod yang mana cantik menarik tu boleh pilih lah. Dan kemudian kita bagi invoice, bolehlah teruskan bayaran. Dia teruslah set untuk appointment, untuk sesi kan. Jadi bila pada sesi tersebut, kita monitor juga sesi yang sedang berlangsung dan sebagainya. Kita punya SOP ni semua agak SOP bukan SOP MCO bagai, tapi SOP Kidoke ni lah. Dari mana kita background check, kita training, babysitter dan sebagainya. Babysitter kita semua lokal. Begitulah. Lagi satu adalah Tameng Tech juga adalah authorized training partner untuk the Linux Foundation, yang mana kita ada beberapa training, online training dan juga certification berkaitan dengan Linux, berkaitan dengan Node.js dan juga Kubernetes. Jadi kalau ada nak mempertingkatkan kerjaya dari segi profesional kan untuk certification dalam bidang-bidang ni, bolehlah berhubung dengan saya. Tapi berkenaan hari ni macam tak ada kena-mengena dengan itu semua. Saya nak berkongsi sedikit sebanyak tentang Bootstrap Studio. Siapa memang ada pakai Bootstrap Studio? Bootstrap Studio tak pernah pakai? Siapa sini kiranya student lah? Student, kalau yang tengah ambil master, ambil PhD ada tak? Ada tak? Okey, tak ada? Okey, malang sekali. Sebab kena bayar. Okey, Bootstrap Studio ni adalah aplikasi yang membantu membangunkan laman web yang mana dia menggunakan Bootstrap CSS. Yang tadi design system, ada kawan kata Aziz cerita pasal design system. Twitter menggunakan satu design system yang dibangunkan sendiri bernama Bootstrap. Jadi Bootstrap ni bolehlah kita guna pakai untuk membangunkan web kita yang web responsif. Lebih mudah kan. Cantik dekat mobile, cantik dekat desktop, cantik dekat tablet. Okey. Jadi menggunakan design system tu adalah satu pihak lain membangunkan satu aplikasi bernama Bootstrap Studio. Jadi lebih mudahlah kita nak buat website menggunakan design system Bootstrap ni tadi. Okey. Jadi instead of jadi yang saya nak sampaikan hari ini lebih khusus kepada kalau kita nak pakai Bootstrap Studio ni nak membangunkan aplikasi mobile. Sebab kita boleh buat UI cantik dah untuk mobile kan. Dan kalau kita adjust cantik, elok, betul, kadang orang perasan tak perasan sebenarnya ni website. Okey. Okey, tapi kalau student boleh kita dapatkan secara percuma dekat education github.com/pack. Kalau kita punya student ID dan sebagainya, kita boleh apply dekat sini, boleh dapat macam-macam benefit dan sebagainya. Kalau kita mengajar, elok kita sampaikan kepada student. Supaya patut dia orang mula-mula dapat GitHub, dapat Bootstrap Studio, dapat DigitalOcean punya kredit, dapat kredit itu kredit ni. Beribu-ribu ringgit dia punya nilai dia. Okay, kalau tidak, kita terpaksalah bayar sendiri sama ada $29 setiap tahun ataupun $59 perpetual lifetime. Bukan lifetime kita, lifetime software. Kalau software tutup company, tak ada dah. Okay.
Tapi dia punya benefit macam-macam lah. In fact, kalau macam kat sini dia ada free web hosting, lifetime, smart form dan sebagainya lah. Nak tolong promosi ni tak dapat apa-apa pun. Okey, jadi bila kita nak membangunkan mobile app, siapa sini ada keperluan buat mobile app? Siapa sini pandai buat website? Boleh lah buat website kan? Boleh lah. Tapi tak pandai buat mobile. Macam saya, kalau macam tadi ada kawan kita, dia lebih kepada mobile, dah keluar kot tadi, Ferdi. Kalau dia kena buat mobile ni, sama ada kita nak tahu native, kan? Kita tahu pakai Kotlin ke, kita pakai Java ke, kita pakai apa yang C#. C# ataupun kalau yang lain ni kena belajar Flutter ataupun mungkin nak kena belajar Ionic dan sebagainya. Saya explore benda ni sebab tak ada, takut tak sempat nak belajar. Kita nak kena buat mobile app ni, tapi kita pandai buat web je. Kita pandai bootstrap aja. Lepas tu dalam pandai bootstrap ni, sedikit kemalasan nak coding, jadi kita pakai Bootstrap Studio. Jadi pakai Bootstrap Studio, dapatlah kita klik, jadilah kan. Cumanya, bila kita pakai Bootstrap Studio ni, perlulah juga kita ada pengetahuan tentang Bootstrap design system tu dulu. Okey, yang itu mungkin sedikit prasyarat lah. Kita boleh study sikit, dia macam mana, dia ada grid system dia ada komponen dia ada macam semua all those design system yang macam Aziz Yazid kata tadi. Kita tahu tu, senang kita nak klik drag, kita tahu kita buat apa bila dalam Bootstrap Studio. Jadinya, pertama sekali, ada beberapa perkara kita boleh, bila kita mula pakai tu, pertama sekali, kita bila buat mobile app ni, kita tak naklah benda tu nampak sangat, ni Bootstrap ni kan. Ataupun, kalau orang yang familiar, dia buka website, tengok, ni pakai Bootstrap, ni pakai Bootstrap, ni pakai, semua nampak macam sama sebab kita pakai komponen-komponen yang sama kan. Pergi website ni nampak button macam tu, pergi website lain nampak button macam tu, pergi website lain nampak button macam tu. Jadi ada baik kita buat sedikit sebanyak macam reset. Bermakna kalau macam Aziz Yazid cerita tadi, daripada Bootstrap punya design system ni kita customize jadi kita punya. Jadi satu cara yang paling ringkas kita buat reset, biasanya kita akan ada all this focus. Bila kita fokus, bila kita letak cursor mouse pada input tersebut, pada text field contohnya, dia akan ada keluar biru macam ni kan. Dia keluar biru tu. Jadi itu macam satu-satu cara nampak Bootstrap ni kan. Okay. Jadi kita tak nak keluar biru tu. Jadi kita boleh reset benda tu lah. Nanti ada saya tak share. Lepas tu dia ada code dia. Nanti saya tengok mungkin kat next screen. Lepas tu, lagi satu, kita nak cuba buang rounded corner. Satu dari segi fokus. Dan satu dari segi text field punya rounded corner. Kita cuba reset dia. Okay. Okay, yang ini kalau kita nak reset rounded corner. Yang atas tu kalau tanpa reset, bawah ni setelah kita reset, ni bukan rounded corner, ni dia punya, sorry. Yang ini apa? Dia punya fokus. Kan? Jadi yang atas tu bila dia fokus dia ada biru tu. Jadi yang ni kita dah reset, yang ni bila dia tak fokus lah. Okey. Kalau nampak sebenarnya yang ni dia masih lagi biru. Kalau yang atas tu kita fokus, kita ada mouse kat situ tapi dia biru, tapi dia tak tebal macam yang atas lah. Okey, ni bila tak fokus dia rupa biasa. Kita tambah sedikit sebanyak custom CSS kita adalah bila form control dan form control focus, kita buang dia punya back shadow dan kita buang dia punya border radius. Jadi bila buang border radius dia tak jadi rounded, dia jadi 90 degrees. Okey. Setelah kita reset rounded corner, okey. Tadi yang fokus terbalik pula dia punya label, minta maaf. Yang ini untuk yang fokus. Tapi ni gambar dia terbalik. Minta maaf. Okey, jadi yang ni kita buat untuk yang buang fokus pula. Jadi kita buang box shadow jadikan 0, jadi none. Nampak tak? Nampak dia punya sebab gelap hitam. Alright. Selepas itu, antara komponen dalam Bootstrap ni yang memang sedia ada kan, bila kita buat ni belah kiri ni, kalau Bootstrap ni, kalau kita tengok belah kanan ni dia ada macam komponen-komponen yang kita boleh pilih. Kita cari kat atas tu, kita search. Kita nak navbar, NAV dah keluar dah. Kita nampak navbar, kita klik, drag, bawa masuk ke tengah. Jadi kita dapat navbar. Navbar ni biasanya digunakan untuk buat responsive menu.
Jadi bila kat mobile dia terus hilang menu tu, dia boleh klik jadi collapsible kan. Turun naik. Tapi kita bukan nak pakai untuk navigation menu macam tu. Kita nak buang all the menu, kita nak gunakan navbar tu, tapi kita nak buatkan dia sticky to top. Jadi kita punya website tu, kita punya application yang kita bangunkan ni, bila content banyak, kita scroll, dia masih ada menu tu kat atas. Cumanya isi dalam tu kita customize. Kita buang everything, tinggal empty navbar, boleh letak header, menu, button sendiri. Okay, jadi kalau tu step dia, mula-mula kalau tak biasa, Bootstrap Studio ni belah kiri ni komponen-komponen. Bila kita fokus kepada sesuatu komponen, kalau payah nak cari, kita boleh tengok pakai dia punya tree view ni. Yang belah berdalam mana, salah klik, bukan sebenarnya kita nak klik navbar, kita kliklah navbar. Dan belah kanan ni, dia ada 3 tab dekat atas, ada appearance, options dengan animation. Biasanya kita start dekat option dan akan ada option khusus untuk komponen tersebut. Jadi dalam ni kita nak dia jadi sticky top. Itu yang penting. Lepas tu expanded, never. Tak payah expand pun tak apa. Sebab kita nak fokus pada mobile punya view sahaja. Alright. Seterusnya, kita boleh buat navbar dekat bawah juga. Kadang kalau mobile app kita ada button kan. Bawah tu ada button. Ada 4-5 button dekat bawah. Setengah mobile app dia style macam tu. Jadi kita boleh buat juga. Tapi kali ni kita buat fix to bottom position. Fix to bottom. Jadi konten banyak. Kita dah terus nampak dah navbar tu, scroll, masih ada. Bottom ada, atas bottom ada, header pun ada, top pun ada. Ikut keperluan lah. Kalau nak yang bottom, kita letak yang bottom. Nak yang top, kita buat yang top. Nak dua-dua, nak letak dua-dua. Nak salah satu, letak salah satu. Alright. Yang ni ada tambah sikit beberapa property lain. Biasanya saya akan letak fluid, yes. Expanded, never. Okay. Selepas itu, kita pun pakailah. Kalau Bootstrap ni, Bootstrap Studio, biasa kita nak buat benda tu clickable, kita pakai button. Kita nak buat dia interaction, kita senang pakai button. Dan button tu kita boleh ubah dia, sama ada dia button ataupun dia link. Dan dalam button tu kita letaklah icon. Ni button, dalam dia ada icon. Ini button, dalam dia ada icon. Bila pakai Bootstrap Studio ni, kita double click icon tu, dia terus keluar. Ada icon catalog. Font awesome ada, line icon ada 4-5 jenis set icon. Pilihlah mana yang sesuai. Okay. Yang ni mostly ni font awesome punya icon. Font awesome, siapa biasa pernah pakai? Tahu tak font awesome punya icon? Dia font lah kan. Dia font sebenarnya tapi kita boleh ada, instead of dia ada huruf, semua tu icon lah. Jadi pilihlah icon bersesuaian. Ada home ke, chat ke, setting ke. Alright. So, atas dah ada, bawah dah ada, button dah okey. Dan benda-benda yang lain semua kita letak di tengah-tengah, di dalamnya. Kita gunalah container. Dalam Bootstrap ni, konsep dia biasanya kena ada container. Container ni boleh fix ataupun fluid. Kalau fluid, dia memang terus panjang lebar, terus memenuhi keseluruhan ruang browser ataupun window. Kalau fix ni, dia ada sekat sangkut-sangkut dia. Kalau dia terlampau lebar, dia akan sangkut di sini. Bila kecil sikit, dia ada had-had dia. Mengikut kepada, apa kita panggil, window punya breakpoint. Kan? Kalau kadang tu memang kita tak nak, dia nampak, lebar sangat kan. Yang tu yang ada fix ataupun fluid. Tapi biasanya saya akan terus fluid je terus. Biar dia punya yang lebar sebab memang kita nak aim untuk mobile aja sebenarnya. Jadi bila untuk mobile tu, biar dia sampai ke tepi pun tak apa. Alright. Dan lain tu, bilanya dalam container kita ada row, dalam row kita ada column. Yang tu kita berbalik kepada Bootstrap punya grid system. Okey. Okey. Lagi satu komponen yang ada di dalam Bootstrap adalah off canvas. Kalau model tu tak model. Model macam pop-up kan? Kita klik keluar pop-up macam ada window. Off canvas ni sebenarnya dia macam pop-up juga. Cumanya instead of benda tu nampak terapung, kan, dia float on top, dia akan keluar daripada kiri ke, daripada kanan ke, daripada bawah ke, daripada atas ke, dia akan slide. Kan? Jadi, bolehlah kita gunakan dia sebagai side menu. Okey? Kita buat macam button yang belakang tu, kita buat dia supaya bila dekat Bootstrap Studio ni, kita klik satu-satu button,
dia ada option untuk target. Tak ada pula saya buat yang tu. Option untuk target, kita boleh gunakan untuk target daripada off canvas yang kita bangunkan. Jadi kita boleh select off canvas tu celah mana-mana pun tak apa. Dia akan terus automatically behavior dia automatically tidak nampaklah, hidden lah. Kecuali apabila button tu kita dah set trigger kepada off canvas tu ditekan, dia pun keluar. Kalau apa benda-benda tak perlu, kalau ada header tak perlu ke footer tak perlu dalam off canvas tu, kita boleh remove lah. Letaklah apa-apa UI yang kita perlukan. Alright, kita pun dah jadi macam menu. Yang ni saya pakai list group ataupun boleh pakai yang lain-lain lah, nak tambah icon ke dan sebagainya. So menu ada. Lepas tu kalau kita nak buat bottom panel pun boleh juga pakai off canvas juga. Instead of keluar daripada tepi, dia akan keluarlah dari bawah. Nampaklah macam apa, dah macam app-app yang biasalah. Okay, biasanya kita ada. Yang ni saya tambah sedikit sebanyak, tapi dia tak function untuk kita slidekan macam tu lah. Tapi nampaklah macam ada UI cantik sikit. Saya buat div, ada rounded corner sedikit, warna kelabu kan. Dan close pun akan function seperti biasa. Selepas itu, kadang tu kita ada macam profile. Saya guna juga off canvas. Kadang kalau kita klik pada profile tu, dia nak keluar dari belah sini. Jadi, dia keluar dari belah kiri pula. Dan close button tu, kita ada macam bootstrap, dia ada distinct, kita boleh jadikan dia sebagai close button, close punya functionality. Saya pakailah button yang lain kan. Kita buang dia punya default button, kita pakai saya punya, nampaklah macam nak kembali semula dekat page yang asal. Jadi kita klik pada button tu, dia akan keluar dari kiri ke kanan. Lepas tu bila apa dia perbatah balik. Alright. Jadi back ada apa tak? Okay. Just nak share sikit kalau yang untuk menu ni, biasa akan saya set custom CSS yang mana dia punya max width adalah 90%. Jadi kita ada ruang tepi sikit. Nampaklah dia macam menu sikit kan. Okay. Kalau yang ini, saya akan letak minimum height dia, custom CSS sikit. Kita select pada tu, kita boleh buat custom CSS saja. Minimum height dia 75%. Jadi dia akan nampaklah background sikit. Adalah sikit behavior macam mobile app. Yang ini tak payah, saya tambah kelas width 100% supaya dia memang betul-betul penuh. Full 100%. Alright. Sebenarnya dalam yang ini, yang atas tu saya pakai navbar balik semula. Jadi di dalam off canvas ini ada navbar yang sticky to top juga. Jadi kalau konten ni panjang banyak pun dia akan, yang arrow button tu masih ada di atas lah. Alright. Yang ini, okey. Dan untuk lebih kemas, biasanya kita akan perkemaskan ke punya font. Seolah-olah macam design sistem kita sendirilah. Jadi dalam Bootstrap Studio ni, kita boleh terus, kalau dekat belah kanan bawah, kita nampak fonts, kita boleh manage font. Lepas tu kita boleh pilih mana font yang kita nak ada bersama dalam kita punya application ni. Semua ni Google Font lah. Kan Google Font kita ni saya ingat Aliata lah, kalau nak pakai Google Font yang biasa, Open Sans dan sebagainya lah. Okay. Lepas itu kita buatlah custom CSS. Biasanya kita pakai H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan sebagainya untuk heading, untuk title, untuk label dan yang lain-lain tu paragraph, TD, TH, span, LI sebagainya kita pakai normal font kita. Kalau dalam case ni saya rasa saya punya H1, H2, H3 saya pakai Alatis dan P paragraph, line item dan sebagainya saya pakai Albert Sans. Dapatlah ala-ala macam ni. Ni Alatis, ni Albert Sans. Kalau kita nak lebih detail, kita boleh detailkan satu-satu warnanya, size-nya dan sebagainya. Biasa size kita tak payah nak adjust sangat sebab dia akan follow Bootstrap punya sizing. H1 size sekian, H2 size sekian. Tapi warna kita boleh buatlah kalau kita nak tambah warna. Selepas itu kita ada distinct. Satu komponen ni kita panggil switch. Switch ni sebenarnya adalah radio button. Kan radio button tapi dia cantik lah, dia nampak macam switch. Kita tekan dia ke kiri ke kanan nak tunjuk on ke off. On ke off kan. Sebenarnya bukan radio button, dia checkbox. Okay. Yang itu kita boleh gunakan komponen kita daripada online. Kalau komponen tu kita nampak ada studio dengan online. Dekat online kita search kejap. Lepas tu kita boleh download, add. Dia akan terus ada di dalam Bootstrap Studio kita. Bolehlah kita pakai. Lepas tu boleh gunakan bersama list group. Lepas tu saya buang sikit dia punya back shadow tadi macam a bit of dia punya reset balik semula. Kalau tak dia ada yang biru tu kan. Biru macam kita selected yang macam awal tadi. Alright, apa lagi? Okay.
Jadi kalau dah siap application kita semua ni, a little bit of bad news lah. But UI semua kita boleh buat. Macam siap dah semua dalam Bootstrap Studio. Cumanya dari segi business logic, kita masih perlu coding a bit of JavaScript lah yang kita punya sendiri. Okay. Dalam Bootstrap Studio tadi, belah kanan ni, kalau kita tengok skrip ni JavaScript, kita boleh buka buat satu file app.js contohnya. Yang itu kita boleh edit dalam ni, ataupun kalau macam terlampau kecil kita edit di luar pun boleh. Okay, jadi kita tambahlah kita punya kod-kod JavaScript, nak Ajax dan sebagainya. Kalau dah ready dan siap dan cantik, macam mana nak jadikan di mobile app, kita pakailah Capacitor JS. Ada yang pernah buat, yang tahu Cordova pernah dengar? Cordova, PhoneGap. Ada yang pernah guna Cordova? Tak pernah? Okay. Basically Capacitor JS ni adalah packager untuk Ionic. Kalau buat mobile app pakai Ionic, nak jadikan di mobile app, dia akan pakai Capacitor JS. Capacitor JS ni dibangunkan macam untuk menggantikan Cordova. Cordova ni open source lah dulu. Tapi macam mungkin ada benda-benda yang sedikit outdated dan mungkin development tu tak berapa cukup pantas. Jadi Ionic dia ambil inisiatif, dia bangunkan dia punya sendiri berdasarkan Cordova. Jadi bolehlah kita bangunkan aplikasi Android, iOS, desktop dengan pengetahuan HTML, CSS dan JavaScript. Kita punya web knowledge ni pun dah boleh buat mobile app. Alright. Jadinya cara dia secara ringkas dan pantas, crash course. Mula-mula kena ada Node.js dulu. Yang ni kita boleh download dan install. Okay, dapatkan dekat nodejs.org. Selepas itu, kita buat, dah install semua, kita akan ada application nama npm. Jadi kita buka kita punya command line, kita punya DOS, kan, terminal. Kita run command npm init capacitor app. Jadi dia akan buatkan satu folder application baru. Okay. Lepas itu kita custom sikit. Bila buat tu dah ada dah file-file semua, bagai semua, dah ada macam sample application. Apa kita nak buat? Kita nak maklumkan dekat mana kita punya application tu akan ada. Jadi dalam case ni dia punya default tu macam dah ada dia punya sample application. Kalau kita tak nak usik yang itu, kita buatlah satu folder kita, contoh www. Yang dia punya adalah dist, distribution. Jadi yang tu kita KIV kejap. Kita fokus pada kita punya www. Dalam contoh ni, kononnya dia akan ada splash screen dan sebagainya lah. Okay. Yang ni capacitor punya plugin. Selepas itu, berbalik kepada Bootstrap Studio kita. Kita pun buat a bit of kita punya JS. Make sure kita tambah sedikit capacitor ni. Dalam case ni, dia pakai splash screen. Jadi kita tambah sikit. Import splash screen. Yang ni semua memang daripada application yang sampel asal tu. Kita tambahkan dalam kita punya app.js. Okay. Kita tambah. Dan kemudian kita boleh export. Dekat Bootstrap ni, Bootstrap Studio ni, dia ada export button. Dan mungkin kita kena buat setting dulu. Kita nak export kat mana? Kita point lah balik kepada folder www tadi. Okay. Export pada www. Make sure dia download Google Font. Sebab kita nak packagekan sekali font tu dalam kita punya application. Kita tak nak lah orang buka mobile app kena pergi kat internet dulu. Nak dapatkan font kan. Packagekan sekali. Lepas tu unused images. Kalau ada gambar-gambar tak pakai, tak perlu include lah. Alright. Bila dah export, benda tu dah berada di dalam kita punya capacitor punya application tadi. Cuma dia duduk dalam www. Bolehlah kita install Android. Contoh ni saya buat cerita yang Android dulu. Yang lain-lain tak sempat nak cerita. Kita download Android punya application. Dah download punya Android punya application. Kita pun run the next command. Cap add Android. Yang mana dia akan ambil kita punya application dari www ni. Dia compile masuk ke dalam Android application tu. Okay. Jadi kalau macam tu dah almost dah ready dah. The next step. Ni dah. Ni add Android. Oh, okay. Alamak, saya tertinggal ada satu command. npx cap run Android. Kau tak silap saya. Tapi saya nak ceritakan dekat sini. Ada baiknya. Sebab kalau kita buat Android. Kita download dan install dulu. Apa nama benda tu? Android Studio. Bukan untuk kita nak pakai Android Studio tu. Tapi sebab kita nak pakai Android Virtual Device. AVD. Device Manager. Daripada Android Studio tu. Kalau kita nak download separately macam leceh lah.
lebih mudah dan senang kita nak manage. Kita download Android Studio dan kita dapatkan Android device, virtual device, dan kita boleh add device. Nak tambah virtual device lah, macam ni lah. Ini virtual device lah. Jadi bila kita run, ada di sini copy Android, update Android. Yes, this one. npx cap run Android. Bila run Android tu nanti, kat sini ada tak? Dia akan suruh pilih mana device yang kita nak pakai. Kalau kita tak nak pakai yang ni, yang virtual device, kita boleh pakai telefon kita sendiri, cucuk kabel, kan? Lepas tu kita kena enable yang tu, kalau minta maaf saya tak share yang tu, kita kena enable developer mode dekat Android kita. Lepas tu dia dah recognize, dan bila kita run benda tu, dia akan option tu akan ada. Kalau kita nak run dekat mobile. Jadi kalau laptop yang kurang RAM, kurang upaya kan, kita boleh run dekat kita mobile lah. Dekat mobile kita, cucuk dengan kabel USB. Yang tu. Okay, jadi dapatlah kita, application kita dah ada dalam Android. Yang the next step yang mungkin saya tak sempat nak cerita, bila pasal nak Google Play. Google Play kita kena register developer account. Ada cara nak submit dia, ada cara benda kita nak packagekan dan sebagainya lah. Okay, ni a bit of example lah. Kalau nak boleh cuba. Yang ini kalau dekat website pun ada, LinkedIn. Tengah ingat-ingat, saya dah takut ada. Macam patut saya dah buat, tapi saya takut saya lupa nak upload. Kalau tak, boleh cuba yang ini. Ke ada? Ada tak? Boleh cuba. Ada, kalau nak cuba, boleh cuba. linkedin.ws.xmlog.com. Saya cuba meniru UI LinkedIn lah. Cuma dia punya business logic interaction tak jalan lah. UI je semata. Okay. Jadi yang seterusnya kita boleh kalau kita custom dengan coding JavaScript dan sebagainya. Yang ini masa tahun lepas-lepas dulu saya speaking dekat Whois Code. Okay. The next one saya cuba meniru kononnya UI Touch and Go. Kalau yang nak try, tng.ws.xmlog.com. Yang ini kononnya nak gantikan dengan ikon-ikon bagai semua, saya tak ganti lah kan. Tapi yang ini ada saya pakai komponen luar untuk slider. Saya ada a bit of slider banner kat bawah-bawah ni bila scroll. Lepas tu apa lagi Lepas tu yang ini kononnya saya nak buat macam application untuk parcel pickup. Yang mana orang awam boleh register alamat dia sebagai drop off location. Dan orang awam lain dia boleh menggunakan alamat drop off location tu untuk terima parcel kan. Sebab kadang isu apa, barang hilang lah, orang curi barang lah, letak atas almari, atas pagar lah, orang lain ambil lah, macam tu lah. Kononnya nak buat benda tu lah. Tapi sempat tak sempat kan. Jadi kalau kat sini dia ada mailbox. Yang ni lebih agak komprehensif sikit saya buat. Cumanya agak masih nampak macam standard bootstrap lah. Tapi boleh cuba. Dia ada mailbox dengan parcel. Lepas tu kalau kita klik pada menu tu, kita boleh tukar sama ada sebagai nak hantar barang, terima barang ke, ataupun nak sebagai mailroom operator. Alright. Masa okey. Saya rasa itu je kot. Kalau untuk bacaan lanjut, bolehlah kita study lagi pasal capacitor. Capacitor tu dia ada banyak plugin. Kita boleh gunakan plugin tu untuk kamera, untuk akses pada device punya capability, untuk geolocation, untuk file system dan sebagainya. Capacitor plugin. Lepas tu pasal macam kalau kita nak deploy dekat Google Play macam mana. Lepas ni lastly pasal Google Play punya distribution lah. Cara-cara dan bagaimana. Baik, itu sahaja daripada saya. Okey, laju, habis. Boleh. Bootstrap Studio yang ni. Yes. Kat JavaScript. Jadi, katalah kita dah dah elok cantik kan. Lepas tu kita buat kita right click kat sini, kita buat satu JS file. App.js. Jadi dia akan automatically terus include App.js ni dekat semua file-file kita. Kalau kat atas ni kita boleh buat pages kan, index, yang ni kat setting, tapi dia akan include dekat semua. Jadi dekat App.js tu lah kita letak kod kita punya logik dan sebagainya. Nak buat Ajax, nak panggil API kan kat situ. Kat JavaScript tu. Kalau nak lebih khusus, mungkin setiap page ni kita kat sini kita klik pada mana-mana kan, navbar ke container ke contohnya. Mungkin kita boleh buat label ID
khusus untuk page itu. Just so that app.js kita ni kita boleh asing-asingkan kod tu untuk page yang mana satu. Kalau ada banyaklah. Contohnya, kalau yang ini settings, dekat dalam container khas untuk setting ada settings page. Jadi bila dalam app kita, kalau kita pakai jQuery, kita boleh tengok jQuery kan, hash settings page.length, if settings page.length, baru kod-kod kita untuk page tersebut. Jadi kalau setting length settings page tidak ada, dia tak run lah kod-kod yang tu, dan tak adalah macam error tak error kan, apa component not found dan sebagainya. Ya, ini semua .html. Yang ni pages ni HTML, styles ni CSS, JavaScript lah, lepas tu ada font images. Images ni kalau kita perlu pakai gambar image, kita boleh import ke dalam project, dan bila export nanti dia akan export bersama-sama apa yang gambar-gambar yang kita pakai. Export button ni ada atas satu, yang hijau atas kan, export. Lepas tu kalau kita export tu, mana tadi? Ni setting image dia akan keluar ni lah. Ada page image Lepas ni new JS file, okey dah. Yang ni dah okey dah, betul lah. Bila export dia akan keluar ni lah. Button biru tadi, button hijau tadi, dia akan keluar ni. Yang ni sebenarnya ada setting-setting lain. Kalau ada nanti boleh explore. Ya, Encik. Betul. Macam kita buat website. Sebab Bootstrap Studio ni sebenarnya untuk buat website. Tak boleh. Ada use case dia macam mana? Ada use case tertentu ke? Kalau untuk mobile tu lah, minta maaf. Dia untuk buat mobile app tu lah kan. Sebab bila kita, apa yang ada, bila kita buat, okey, yang ini kan, bila kita buat application dengan Bootstrap Studio ni, memang sebenarnya kita buat website. Okey, tapi kita packagekan website tu dengan capacitor menggunakan Android punya plugin ni lah. Jadi sebenarnya apa berlaku, memang akan ada yang Java application yang capacitor akan sertakan untuk kita. Jadi application website kita ni akan duduk dalam Java Android application yang capacitor bagi ni. Dia begitu. Kalau yang lain-lain, katalah biasanya mobile app ni mesti ada dia punya back end dia untuk API dan sebagainya. Yang API belakang tu terpulang lah kita nak buat apa kan, nak pakai apa-apa. Cuma lately ni yang menarik perhatian saya suka explore benda benda macam Supabase. Supabase ni dia open source, nak download dan install dekat server kita boleh, nak pakai dia punya cloud version pun boleh. Supabase ni dia dah ada macam database dan ada feature macam authentication, dah ada API. Kita buat database siap kan, pakai dia punya code sikit sebanyak, integration, login dah ada. Nak buat login dengan apa? Login dengan Google, login dengan email, login dengan GitHub pun boleh. Lepas tu belakang tu kita boleh buat design punya database. Lepas tu terus dah ada API kan. Supabase boleh dipertimbangkan lah. Ataupun yang lain-lain macam Supabase. Kalau kita tak nak betul-betul coding lah, dan nak cepat, nak minimumkan kerja, boleh tengok Supabase, AppWrite, Pocketbase untuk back-end. Memang ada beberapa server application khusus untuk back-end development. Begitu. Yang itu apa-apa language pun tak apa. Okey, ada lagi? Boleh saya bantu yang lain-lain? Okey, kalau tak, terima kasih banyak. Assalamualaikum.